Hello, test. Oh, guys. So, hari ni kita mungkin first motovlog, first and last. Kalau tak jadi lah. Tak tahu lah, benda ni macam tiba-tiba lah. Beli Star 360, lepas tu ngam pula ada kado. Saya tengok boleh connect. Terus try test. Ini cakap pun tak tahu dengar ke tak ni. Kalau dengar macam mana nanti korang tolong komen lah kat bawah, dengar okey ke tak ke. Rasa macam agak janggal lah. Biasa kata nak buat YouTube, tapi ni bila dah ada kamera, dah ada mic, dia macam alamak. Kita geng-geng introvert ni tahu lah. Tapi tak apa, malam ni alang-alang aku duduk dekat Gemas ni so kita jalan-jalan dekat Gemas lah, pusing-pusing. Sebab nak ni lah, tajuk pun aku letak cuba try test. Nak cuba Star 360 ni, bagi dia macam mana dengan mic gaduh Macam ni buat YouTube tak tahu lah. Okey kot kan. Tapi combo yang menarik lah, Star 360, Kando Spirit, lepas tu bawa MT online pula kan. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Woohoo! MT online pula, P3, Roseplay 3. Kalau aku tak ada cakap tu, boleh dengar bunyi CP3. Dengar aku bebel pun tak best juga kan. Oh, slow. So biasa orang buat motovlog ni dia borak apa kan? Aku pun cakap je lah apa yang lalu kat kepala. Mungkin masuk YouTube, mungkin tak lah, tengok mod lah. Kalau dengar suara tak tahu nak cakap lah, tak pernah buat benda ni. Mungkin kita cubalah buat. Kita bukan nak kejar view pun, kita at least ada memori orang panggil. Dah tahu jalan Gemas dah habis dah, sampai sini je. Biasa malam-malam permit nak keluar pergi isi minyak, tapi malam ni nak isi minyak penuh lagi ni. Okey, inilah Gemas, first motovlog kita. Kalau mana lagi lah, ni je lah Gemas. Nak cerita pasal MT09 ni, dia punya liar dia kena beringat sikit. Pulas tak beringat nanti beringat-ingat lah orang kat rumah. Power memang power.
je lah gemas nak pusing-pusing pun. Ni gemas Tampin Negeri 9 Gemas. Dah lama duduk sini, tak tahu macam mana boleh hidup kat sini ya. Sekarang kita nak menuju mana pun tak tahu. Balik ni tengok hasil video first ni lah. Sekejap lagi ada yang cakap sorang-sorang. Dari awal memang tak dengar mic sebenarnya. Lepas tu nak cakap apa biasanya? Jangan lupa komen and subscribe macam tu. Alamak, merah pula. Rasanya okey kot letak tajuk cuba try test Kita bukan pandai sangat pun nak buat vlog-vlog. Jalan pendek je, nak tarik pun tak ada tempat tarik sini. Ni landasan kereta api Gemas. Cakap tak ada skrip macam ni lah, kejap tu kejap ni kan. Tapi tak apa, kita cuba. Manusia lahir-lahir tak terus berlari kan. Kita start dengan berjalan dulu. Dah sampai persimpangan balik rumah. Ya, kita balik dulu. Apa hasilnya? Kalau kita buat motovlog kedua, kalau tak ngam, bungkus terus. Bungkus terus. Okay, jumpa lagi. Bye. Tunggu next motovlog kalau ada lah. Assalamualaikum.